Jadi hilangkanlah dari hatimu, di mana hilang panak, lenyapkan ataupun leburkan segala akuan. Dia bila berlaku ni kan, ketidakperasanan tu dia akan berlaku bila ada satu tumpuan. Kita boleh tumpu satu perkara, yang lain kita tak perasan. Macam tu. Ya. Dia perasan pada sonok satu kecantikan, dia tak nampak yang lain. Yang lain tak hirau dah. Ataupun dia gerun satu perkara, dia takut satu perkara, yang lain tak nampak. Ya. Itu keadaan itu. Jadi nak dapat ni mesti ada tumpuan tu maksudnya. Fokus. Sebab Tuhan sebut wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut kamu dengan nama Tuhan dengan tabattul. Tabattul mana tabattala ya tabattalu tabattulan masdar ni. Mana tabattul tu mana kosong, fokus. Kehasilan daripada fokus ialah fana. Sebab kalau tak ada fokus dia tak akan dapat fana tuan. Ya, dia zikir tak ada fokus, tak dapat fana. Dia dapat benak Zikir berputus tali tasbih qalbi tak jalan tu khayal kecak tadi kan. Kalau tarik tasbih bunyi macam daun sayang lah, kecak. Orang bertengok, wah dia tarik tasbih laju lah, kecak rupanya dia macam daun sayang. Kecak. Qalbi tak ada, nak qalbi tu kau tak tarik tasbih pun qalbi kau mengadat tu yang nak. Tuan nak tengok tasbih kau, nak tengok qalbi kau. Cuma tasbih tu kita gunakanlah sebagai syariat kan.